Ni orang panggil bika neraka. Bika neraka rasa surga. Bika neraka rasa syurga. Dia bakar dengan kayu api lah. Ayo kita duduk dua biar ayah ambil konten ya. Ni kita duduk dua lagi. Ni baru nak buat bang? Baru nak bakar? Ya, Oh, sudah ada dah. Oh, okey. Oh, dia bakar dari atas. Ya, bakar di atas, bakar di bawah. Oh. Kenapa dia dipanggil bika neraka? Di atas api, di bawah api. Oh, di tengah-tengah kuihnya. Oh, itu jadi neraka. Ya. Rasa syurga. Boleh masuk dalam? Boleh. Ini Oh, ni dibakar barang ni ya? Dia bakar dari atas. Oh, dia bakar dari atas. Kuih dia kat dalam tu dapat. Oh, macam Tu. bau juga lah. Ha. Dia bakar dari atas. Oh. Kayaknya atas tu macam api neraka. Ya. lah. Panas tu. Panas. Macam makan bau lu kot lah. Ah. Di atas, sabut-sabut di atas. Bau lama. Udah berapa lama bang? ha? Dah berapa lama begini? Ini. Hmm. Cuma tu yang paling lama tu. Sudah lama lah. Tu yang lama. Perusahaan ni. Hari. Oh. Yang putih kan? Buah hijau. Dia intinya kelapa ya. Ya. Macam putu piring lah kalau di Malaysia. Rasanya macam putu piring. Iya ke? Sudah. Yang putih Asia beda no. Dari mana bang? Malaysia? Betul lah tu. Duduk ke mana? Kedah. Kedah. Iya betul. Ini keluar ni dekat itu abang ni. Ini tak? YouTube. Oh YouTube. Ha, Ini memang tengok di YouTube memang. kami YouTube. YouTube ya. Ha. Kita tu orang YouTube tu. Ini datang ni bang. Semalam. Oh. Ha. Esok perginya ke Padang. Padang Ha. Sekat di sini 2 malam saja. 2 malam. Ha. Padang 1 malam. Padang 1 malam, kemudian baliklah ke Malaysia. Dah berapa kali datang sini? Pertama kali. 5 kali. Ya. Lepas ni sini nggak datang sini lagi. Iya, insya-Allah. Ya. Ha. Bang, okey bang. Baik. Nampak. Adik, ayah. Supir kita. Jack Tower. Yang kita tengok prosesnya. Dia berapa lama masak bang? 10 minit bang. 10 minit saja. 10 minit saja. Ah. Satu berapa? Satu keping RM4,000. RM4,000. Tiga. Ya, boleh nak bang kau yang sebesar itu berapa dua? Abang nak teh rasa dia. Boleh. Tapi yang panas-panas. Dia tengok dalam dah tadi bang. Sudah.